Mbak, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nursyahada binti Lana Busu, wartawan Spark Vision TV PSS. Hari ini merupakan hari yang sangat dinantikan oleh calon SPM 2025. Setelah berbulan-bulan berusaha dan berdoa, akhirnya keputusan yang ditunggu-tunggu telah tiba. Jom kita bersama meraihkan mereka. Ayo, 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 ayo. Hai, kau datang di saat yang tepat. Kau ajarkan apa itu cinta. Lewat mata kau berbicara. Hai, mungkin aku telah menanti lama, tapi ternyata tak sia-sia. Sama saya pada hari ini ialah calon SPM 2025 yang mendapat 9A. Baiklah, apakah perasaan anda setelah melihat keputusan SPM? So Alhamdulillah kita bersyukurlah dengan apa yang kita dapat, and result ni pun kita tak expect pun, so semuanya rezeki pada Tuhan. So Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur juga. Tak expect pun juga. Okey. Boleh berikan sedikit rahsia atau tips kejayaan anda dalam SPM ni? Tips untuk saya rasa first datang kelas tambahan, jangan tinggalkan tambahan, datang, and yang penting kita usaha dan sentiasa berdoa. Lepas tu kita tawakal kepada Tuhan. Yang penting kita kena rajin gitu. Okay? Rajin tu memang wajib. Lepas tu kena selalu dengar cakap cikgu, buat latihan yang banyak. Siapakah guru yang paling memberi inspirasi kepada anda? Bagi saya semua cikgu, tapi kalau personally seorang je kan. Bagi saya Cikgu Ros lah. Ya, itu cikgu yang sentiasa dengan saya daripada saya awal-awal masuk sampai saya dah habis SPM. Terima kasih cikgu. Dan semua cikgu juga. Semua cikgu mainkan peranan yang penting, tapi bagi saya seorang tu je, Cikgu Jahan lah, sebab dia banyak bagi nasihat, banyak tunjuk ajar lah. Terima kasih cikgu. Boleh berikan sedikit kata-kata semangat untuk mereka yang bakal mengambil SPM? Okay, kepada adik-adik Form 5 yang ambil SPM 2026 kan. So good luck and do your best. Nak cakap yang korang jangan feel like korang ni teruk ke apa-apa. You can do it, okay? So trust yourself. Good luck. Good luck nanti SPM tahun ni. Lepas tu jangan mudah putus asa, banyakkan berdoa. Boleh berikan sedikit ucapan mungkin kepada guru, ibu bapa atau kawan-kawan? Boleh. So bismillahirrahmanirrahim. Firstly, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada para guru yang tak jemu mengajar kami. Daripada kami tak tahu apa-apa sampailah kami dah habis SPM. Terima kasih sangat cikgu. Jasa cikgu sentiasa kami kenang. And seterusnya kepada mak ayah pula, thank you ibu dengan papa sebab selalu ada dengan Fina, and doakan Fina selalu. And last but not least, kepada semua kawan-kawan nak cakap congrats and be proud of yourself walaupun apa yang korang dapat, sebab sebab you guys did well. Lepas tu nak cakap fly high and do your best for your future. Kepada semua cikgu, terima kasih yang sudi ajar pada kita orang mulai masuk sekolah sampai habis sekolah. Lepas tu pada ibu ayah, terima kasih sebab saya doakan. Lepas tu pada kawan-kawan, tahniah atas semua yang dapat kesan. Tak kisahlah baik ke buruk, semuanya okey je.